Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Lieutenant General Datuk Ahmad Rumaizi bin Haji Ahmad, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, Yang Berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM dan seterusnya datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bagi memberkati majlis ilmu pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masih tidak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua warga UPNM dan yang mengenali siri syarahan ilmu pentadbir UPNM kini telah memasuki siri ke-51 yang mana kita mulakan pada tahun 2021, akhir tahun 2021. Penceramah kita pada pagi ini tidak asing lagi, tetapi saya akan perkenalkan juga seberingkas tentang beliau. Nama diberi Yahya bin Abu Bakar, memegang jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan dan berasal dari Kedah, dan di UPNM kita panggil Ustaz Yahya lah. Ustaz Yahya berkelulusan ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Melaya pada tahun 1999, memulakan pernah berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pegawai perancang bahasa pada tahun 2000 sehingga 2007 dan seterusnya meneruskan khidmat di UPNM pada 2007 dengan memulakan khidmat sebagai pegawai Hal Ehwal Islam dan kini adalah pegawai Hal Ehwal Islam Kanan di Pusat Islam. Khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okey. Tajuk yang dipilih, yang diberi oleh Ustaz ya pada pagi ini yang akan diterangkan memang tidak sangat relevan lah dengan apa yang sekarang ni yang dilaksanakan oleh Ustaz di sana. Tajuk yang diberi adalah pengurusan agihan zakat Alliance Pusat Islam UPNM. Dan juga kepada yang ingin bertanyakan soalan boleh bertanya secara direct bila di akhir sesi ataupun di mana yang macam segan nak bertanya secara direct tu boleh tuliskanlah di ruang chat kita pada pagi ini. Dan untuk pada pagi ini kita bersiaran secara live di Microsoft Teams ni dan juga di Facebook Pejabat Pendaftar. Okey, dengan ini persilakan Ustaz. Okay, terima kasih Puan Zunaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Zunai, moderator pada hari ini. Yang dihormati Lieutenant General Datuk Ahmad Rumaizi bin Haji Ahmad, Naib Chancellor UPNM. Yang dihormati Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti satu saya namakan sebagai sesi perkongsian lah kot, perkongsian ilmu Puan Zina ya. Sebab nak katakan dari segi kemahiran tu tidaklah begitu mahir, tapi sebagai satu sesi perkongsian yang insya-Allah harap dapatlah memberi sedikit manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi sebagaimana yang Puan moderator maklumkan tadi, tajuk yang akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan hari ini adalah pengurusan agihan zakat at Pusat Islam UPNM ataupun pengurusan agihan zakat di Pusat Islam UPNM. Okey, jadi sebelum memulakan sedikit pengenalan.
ya. Puan Zunai, saya punya slide bergerak tak Puan? Dekat saya tak gerak. Oh, tak bergerak kan? Oh, dia tak bergerak pula. Tu dia, Okey. Okey, boleh dah. Okey. Okey, sebagai pengenalan, sebagai pengenalan, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Puan moderator tadi, saya mula melaporkan diri di UPNM ni pada 3 Disember 2007, iaitu pada waktu itu saya ditempatkan di bahagian Haiwan Pelajar dan Alumni. Dan saya ditugaskan untuk mengetuai unit Hal Ehwal Islam, yang mana unit ini adalah unit baru, dan saya merangka unit ini lah dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pelajar, terutamanya aktiviti kerohanian lah. Dan dalam masa yang sama, saya bersama rakan-rakan di HEPA masa tu, memang ramailah rakan-rakan saya kat HEPA masa tu, yang sama-sama membantu, dan kita juga melaksanakan program-program HEPA secara bersama-sama pada waktu itulah. Dan 5 tahun kemudian, dalam 2012, saya berpindah ke Pusat Islam, yang mana pada tahun 2012 tu, dalam bulan Mei, 12 Mei 2012, Pusat Islam ditubuhkan dan diletakkan di bawah pejabat Naib Chancellor. Dan saya bersama-sama dengan staf unit Hal Ehwal Islam, masa itu ada 2 orang staf, iaitu Ustaz Ridwan dengan Ustazah Yusriah. Jadi kami bersama-sama ke Pusat Islam, dan kami bergabung dengan cawangan agama ALK masa tu, iaitu diketuai oleh Ustaz Daud lah, yang sekarang Lieutenant General Profesor Madya Dr. Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh. Dan juga pada waktu itu juga Dr. Daud telah dilantik sebagai pengarah Pusat Islam, dan saya pada waktu itu sebagai timbalan pengarah. Dan bermula dari situlah, dari situlah sampailah sekarang saya masih lagi kekal di Pusat Islam. Rasanya tak ke mana-mana kot, memang kekal di situlah. Okey, sedikit info tentang Carta Organisasi Pusat Islam bagi tahun ini, tahun 2025. Pengarah Pusat Islam sekarang adalah Dr. Ridwan bin Yassin, yang merupakan pensyarah kanan di API, Akademi Pengajian Pertahanan Islam. Kemudian ketua unit adalah ada 2 orang ketua unit, iaitu saya dengan Ustaz Ridwan. Iaitu saya ditugaskan pada tahun ini untuk mengetuai 3 unit, iaitu unit agihan zakat, kemudian unit Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Fatih, dan juga unit takmir masjid. Yang mana di bawah unit agihan zakat ni ada seorang staf, saya dibantu oleh seorang staf, dan juga di bawah unit takmir masjid ada 2 orang staf, iaitu imam kita lah, imam tetap, dan di bawah sekolah belum ada staf letikan daripada UPNM, tapi kami di Pusat Islam melantik guru-guru, di kalangan guru-guru seramai 8 orang guru untuk menjalankan operasi di sekolah tersebut. Kemudian bersama-sama saya, rakan saya Ustaz Muhammad Ridwan juga merupakan ketua unit, 3 unit juga, iaitu unit kepimpinan Al-Fatih dan dakwah, dan unit publicity dan multimedia, serta unit pentadbiran. Buat masa sekarang Ustaz Ridwan menjalankan tugas untuk unit pentadbiran lah. Kalau sebelum ni kita ada daripada Encik Zuraidi sebagai penolong pendaftar, tapi setelah Zuraidi berpindah, maka Ustaz Ridwan memangkulah ataupun menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Dan PA pengarah pun juga Ustazah Nur Izzatul Insyirah sebagai memangku tugas, sebab kita tidak ada PA setakat ni lah. Okey, itu sedikit tentang Carta Organisasi Pusat Islam. Saya teruskan. Daripada carta organisasi tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa antara peranan ataupun aktiviti utama Pusat Islam adalah seperti mana yang terpapar, iaitu yang pertama adalah pengimarahan masjid. Ya, sebagaimana yang semua sedia maklum, kita telah mempunyai satu masjid yang baru, iaitu Masjid UPNM. Di mana sebelum ni Masjid UPNM ni kita dari segi tarafnya bukanlah taraf masjid. Kita sebelum ni adalah bertaraf ataupun berstatus surau Jumaat sahaja. Yang mana surau Jumaat kita sebelum ni dikenali sebagai Masjid Muhammad Al-Fatih. Nama aja masjid, tapi sebenarnya statusnya adalah surau Jumaat. Dan di tempat lamalah masing-masing sedia maklum lah.
kedudukan lokasi Surau Jumaat Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian bila dah berlaku masjid UPNM telah siap dibina, maka kami staf Pusat Islam berpindah di bangunan masjid ni lah. Dan untuk makluman semua, bagi yang belum tahu, lokasi kami pejabat Pusat Islam adalah di bangunan masjid di tingkat 1 lah. Masjid ada 2 tingkatnya kan, jadi di tingkat 1. Jadi sebarang urusan bolehlah datang ke masjid. Di samping berurusan dengan Pusat Islam ni bolehlah sambil-sambil tu nak solat tahiyat masjid ke apa kan, bolehlah. Okay. Kemudian aktiviti utama Pusat Islam juga adalah penganjuran program kerohanian. Ini adalah main kepada aktiviti kami lah, iaitu antaranya adalah program-program Hari Kebesaran Islam, seperti mana baru ni kita ada program Ihya Ramadan sepanjang Ramadan, dan kemudian awal Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Rasul dan sebagainya lah. Itu antara yang akan dilaksanakan. Ustaz tu ni tu mute tu. Okey, minta maaf. Okey. Okey, kemudian program-program yang lain juga ada program-program yang mana targetnya adalah untuk mencapai attribute intellectual leaders of characters, yang mana lebih bersifat kepimpinan lah. Dan kemudian ceramah, kursus, seminar dan sebagainya lah yang diadakan dari semasa ke semasa. Seterusnya adalah pengagihan zakat UPNM. Itulah yang akan dibincangkan pada hari ini. Kemudian pendidikan Islam dan khidmat komuniti, yang mana ia melibatkan sekolah rendah Islam integrasi Al-Fatih, iaitu dia bermula sebagai sekolah kafar saja. Dulu dikenali sebagai sekolah agama Al-Fatih, dan sekarang sekolah ini dikenali sebagai sekolah rendah Islam integrasi Al-Fatih, yang mana terletak masih lagi di bangunan masjid yang lama di Surau Jumaat Muhammad Al-Fatih yang mana sekolah ini mempunyai sebanyak 6 kelas, darjah 1 hinggalah darjah 6. Yang mana sekolah ini juga menyediakan perkhidmatan pembelajaran kelas kafar, dan ada juga di sebelah pagi itu kelas akademik yang berjalan. Namun pelajarnya tak begitu ramailah dibandingkan dengan pelajar kafar kita. Dan kemudian kita juga ada kuliah-kuliah dan kelas pengajian agama yang diadakan di masjid dari semasa ke semasa. Okey. Seterusnya, saya terus menjurus kepada unit di bawah saya, iaitu unit agihan zakat. Okey, yang mana penasihat adalah pengarah Pusat Islam sendiri, Dr. Ridwan Yassin. Kemudian saya sebagai ketua unit, dan di bawah saya dibantu oleh Ustaz Hafizul Haziq bin Basuki, penolong pegawai Hayat Islam. Jadi di bawah unit agihan zakat ni hanya ada 3 orang je lah, ataupun lebih tepat lagi saya dengan Ustaz Haziq lah sebagai pelaksana kepada ataupun penggerak pada unit ni. Okey, antara peranan unit agihan zakat ialah yang pertamanya, dia ada 5 kat sini, 2, 4, 5 kan, ada 5. Yang pertama adalah pengurusan asnaf zakat. Yang mana bila disebut tentang pengurusan asnaf zakat ni, kita ada memberi dari semasa ke semasa penerangan ataupun taklimat tentang agihan zakat, permohonan zakat dan sebagainya. Kita maklumkan kepada pelajar-pelajar, macam dalam konteks sekarang ni, bila ada ataupun bila berlangsungnya MPJD ataupun minggu orientasi, maka Pusat Islam akan memberikan taklimat tentang agihan zakat ataupun permohonan zakat kepada pelajar-pelajar. Yang kedua, ini mungkin kami, ya. Ingat ada soalan tadi. Soalan masukkan. Okey, saya teruskan. Yang kedua, fungsi utama, ini antara fungsi utama kami, iaitu mengenal pasti asnaf zakat. Okey, kami juga berperanan untuk mengenal pasti asnaf-asnaf yang layak untuk menerima zakat di PNM. Nanti saya akan perincikan dalam perbincangan selepas ni. Dan kemudian agihan zakat lah, itu sudah semestinya lah, itu antara apa yang kami laksanakan, iaitu mengagihkan zakat kepada pelajar-pelajar ataupun asnaf-asnaf yang layak di UPNM. Kedua adalah pengurusan permohonan bantuan zakat, yang mana dalam permohonan bantuan zakat ni ia melibatkan banyak pihak, antaranya ialah daripada pentadbir zakat PNM, iaitu kami sendiri, kemudian fakulti, pusat ataupun akademik,
bahagian teknologi maklumat dan komunikasi. Ini sebagai pentadbir pada sistem ni lah, pentadbir besar pada sistem ini. Dan kemudian pejabat bendahari yang menguruskan bayaran dan juga jawatankuasa pengurusan zakat, yang mana dalam kami nak memutuskan untuk meluluskan permohonan bantuan zakat, kami ada jawatankuasa yang akan hadir ke mesyuarat penilaian yang juga akan saya akan terangkan sebentar lagi. Kemudian penyediaan dokumentasi zakat melibatkan maklumat-maklumat asnaf yang mana senarai nama, maklumat fakulti, maklumat nombor metrik dan sebagainya lah. Itu memang ada dalam kami punya senarai lah. Kemudian kertas cadangan, iaitu kertas cadangan program-program zakat ataupun kertas cadangan dasar agihan zakat UPNM pun akan saya sentuh nanti. Dan kemudian laporan agihan yang kita memang perlu sediakan setiap tahun kepada pihak-pihak yang menyumbangkan zakat, dan hebahan-hebahan semasa lah berkaitan tentang zakat. Yang seterusnya adalah pelaksanaan program bantuan asnaf yang melibatkan ni main kita adalah agihan bantuan zakat itu sendirilah, yang mana bantuan zakat ni diberikan secara tunai kepada para pelajar. Dan kemudian ada juga program ziarah asnaf juga dilaksanakan, iaitu program menziarahi keluarga asnaf, kemudian khidmat asnaf dan juga santuni asnaf. Ini antara program-program yang kita laksanakan. Okey, kemudian hubungan dengan agensi luar. Sudah semestinya lah bila kita berkait dengan zakat ni, antara agensi yang patut ataupun yang sewajarnya untuk kami berhubung adalah Pusat Pengurusan Zakat Wilayah Persekutuan ataupun Pusat PPZ Mawib. Kemudian adalah pihak Mawib itu sendiri. Ini ada dua nampak macam berbeza, tapi sebenarnya dia ada kaitan. Nanti saya akan terangkan. Kemudian agensi-agensi kewangan yang lain seperti Bank Islam, bank muamalat dan sebagainya lah. Kemudian agensi korporat seperti Petronas, Takaful ataupun Farmaniaga. Ini antara agensi-agensi yang pernah menyumbangkan zakat kepada kita. Dan juga yang seterusnya adalah KPT ataupun Indonesia Awam, yang mana kami juga sentiasa berhubung dengan pihak Indonesia Awam ataupun KPT untuk mendapatkan info, benchmark dan sebagainya tentang urusan-urusan zakat yang diuruskan di institusi yang lain. Okey. Seterusnya sedikit tentang latar belakang agihan zakat UPNM. Okey, sebelum saya mulakan tentang agihan zakat ni, saya ingin menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni ataupun wilayah Persekutuan, zakat diuruskan oleh Mawib sebenarnya, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Namun di bawah Mawib ni ada bahagian Baitul Mal. Ada bahagian Baitul Mal, iaitu bahagian Baitul Mal yang dia punya peranan atau fungsinya adalah mengagihkan zakat. Dan di bawah Mawib juga ada Pusat Pengurusan Zakat Wilayah Persekutuan, iaitu PPZ. Ini yang kita semua sudah maklum lah. Pusat Pengurusan Zakat ni tugasnya adalah memungut zakat lah, memungut zakat daripada individu-individu ataupun syarikat-syarikat yang layak lah. Jadi dia ada beza sikit dengan zakat di negeri-negeri lain, macam di Selangor. Di Selangor kita ada Lembaga Zakat Selangor, yang mana Lembaga Zakat Selangor ni fungsinya adalah menjalankan fungsi kedua-duanya, iaitu dialah kutip, dialah agih. Malah di negeri-negeri lain pun mungkin ada tugasan-tugasan atau peranan-peranan yang mungkin sedikit berbeza lah dengan di Wilayah Persekutuan. Cuma di Wilayah Persekutuan ni ada dua agensi yang menguruskan, agih dan juga kutip. Okey. Okey, sedikit latar belakang. Latar belakang agihan zakat ni bermula pada tahun 2013. 2013 iaitu setahun selepas penubuhan Pusat Islam. Pada tahun 2013, UPNM telah dilantik sebagai pemegang wakalah zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Apa maksud wakalah ni ataupun pemegang wakalah ni? Wakalah ni maksudnya adalah dasar pengembalian wang zakat oleh Mawib kepada entiti yang membayar zakat kepada Pusat Pengurusan Zakat Mawib untuk diagihkan kepada asnaf yang layak berdasarkan syarat yang ditetapkan. Maksudnya, mana-mana agensi yang mana dia ada staf-staf yang bayar zakat kepada PPZ Mawib, maka duit-duit yang dibayar tu boleh dipulangkan kembali kepada agensi tersebut untuk diagihkan kepada asnaf-asnaf yang layak. Keutamaan lebih kepada asnaf-asnaf di dalam agensi tersebut dan boleh juga melibatkan asnaf-asnaf di luar agensi tersebut.
Okey, dalam kata yang lain, pemegang wakalah ni bertindak sebagai wakil kepada Majlis Agama Islam Malaysia Persekutuan MAWIP untuk mengagihkan zakat kepada asnaf yang layak. Dan pada tahun 2013 jumlah pengembalian semula zakat yang mana daripada potongan zakat staf UPNM ni adalah sebanyak 3/8 daripada jumlah keseluruhan potongan zakat staf UPNM kepada PPZ MAWIP. Ini adalah zakat-zakat yang staf potong dengan PPZ saja. Dia tak termasuk zakat daripada daripada Selangor ataupun daripada lain-lain pihak lah. Okay. Jadi pada tahun 2013 3/8 iaitu sekitar 70,000 lebih lah masa tu yang kita terima. Kemudian dan yang terkini pada tahun 2020. Pada tahun 2020 alhamdulillah jumlah pengembalian wang zakat tu telah meningkat kepada 4/8 iaitu 4/8 bersamaan dengan 50% lah. Maksudnya separuh daripada jumlah potongan zakat staf telah dikembalikan kepada UPNM untuk kita agihkan zakat. Dan Pusat Islam telah diberikan tanggungjawab untuk mengenal pasti dan menguruskan pengagihan wang zakat tersebut kepada asnaf yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam dan juga oleh MAWIP sendiri. Okey, kemudian laporan agihan zakat dan permohonan wakalah perlu dikemukakan kepada PPZ MAWIP setiap tahun. Okey, kalau situ ada kurungan kan, laporan agihan oleh Pusat Islam. Maksudnya setelah agihan dilaksanakan, Pusat Islam akan sediakan satu laporan dan kami akan serahkan kepada pihak PPZ MAWIP dan dalam masa sama pihak pejabat bendahari iaitu bawah bahagian unit gaji lah Puan Fariza akan membuat permohonan untuk kita dapatkan permohonan wakalah ni, maksud duit zakat yang seterusnya lah. Jadi prosesnya macam tu. Setelah kita dapat duit zakat, kita agihkan dan bagi laporan. Setelah bagi laporan barulah zakat ataupun wang pengembalian zakat yang baru akan diberikan kepada pihak UPNM. Okey. Dan dalam masa sama juga UPNM juga menerima wang zakat daripada pelbagai agensi seperti Lembaga Zakat Selangor, institusi perbankan, koperasi dan agensi-agensi kewangan dari semasa ke semasa lah. Dan wang-wang zakat ini akan dimasukkan ke akaun bendahari UPNM dan kemudian akan diagihkanlah mengikut keperluan agensi-agensi itu sendirilah. Kadang-kadang dia sendiri nak kita agihkan kepada pelajar-pelajar, sekitar 200 pelajar, mungkin ada 20 pelajar pun ada sebelum ni. Jadi ikut pada apa yang disyaratkan oleh agensi-agensi tersebutlah. Okey. Seterusnya adalah sumber zakat UPNM. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, sumbernya adalah daripada yang paling utama adalah daripada PPZ MAWIP lah, daripada Baitul Mal MAWIP dan dengan PPZ. Dan yang kedua Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Zakat Selangor ni kita pernah uruskan ataupun kita pernah terimalah pengembalian semula tu. Tapi Lembaga Zakat Selangor ni dia ada syarat sikit, iaitu dia ada daripada had jumlah potongan. Tak silap saya dalam 100,000. Jadi kita punya potongan zakat untuk staf-staf UPNM yang memotong di Lembaga Zakat Selangor ni tak sampai 100,000. Jadi hanya sempat kita dapat duit zakat tu dalam 2 tahun tak silap saya, dan 2 tahun je Lembaga Zakat Selangor bagi. Kemudian bila tengok jumlah tak mencapai 100,000, memang dia dah stop lah buat masa sekarang. Dan yang masih maintain dengan kita adalah Baitul Mal MAWIP lah, yang masih menyalurkan dari semasa ke semasa. Kemudian agensi kewangan dan agensi korporat pun sama juga, dari semasa ke semasa mereka akan salurkan bantuan kepada kita. Okay, seterusnya tentang asnaf zakat. Sebelum kita pergi pada asnaf zakat ni, sedikit saya rasa semua tuan-tuan dan perempuan dah maklum zakat tu apa kan, tapi sekadar revision mengatakan ulang kaji. Zakat ni apa? Zakat ni adalah bahagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dan ia juga sebagai salah satu rukun Islam, dan zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Okay, jadi kat sini maksudnya zakat ni adalah satu jumlah harta sama ada kewangan dan sebagainya, yang mana dikeluarkan dia ada jumlah yang tertentu lah yang mana perlu dikeluarkan oleh seorang Muslim apabila telah cukup syarat-syarat yang ditetapkan. Dan ia juga adalah salah satu rukun. Zakat ni ada banyak, ada zakat fitrah dan juga ada zakat harta. Dan zakat harta tu pecahan dia banyak lah, nanti mungkin saya akan sentuh sikit. Dan kemudian zakat ni perlu diberikan kepada golongan-golongan
yang termasuk dalam asnaf yang 8 jumlah semuanya. Okey. Okey, apa syarat wajib keluarkan zakat? Okay, antara syaratnya adalah pertamanya Islam. Orang Islam saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat dan tidak pada yang bukan Islam. Kedua adalah merdeka. Okey, merdeka ni adalah syarat yang mungkin sekarang ni dah tak relevan dah, tapi masih dikekalkan lagi lah. Sebab itu adalah syarat memang asal daripada dulu lagi. Dan kemudian milik pemilikan sempurna. Maksud pemilikan sempurna ni ialah harta tu boleh digunakan dengan sebebas-bebasnya oleh pemilik tersebut. Okey, dan kemudian ada cukup nisab, iaitu cukup kadar-kadar jumlah tertentu yang mana bila harta itu dipunyai oleh seseorang tu sampai ke jumlah tertentu, maka wajiblah ia keluarkan zakat. Kita panggilkan sebagai nisab lah. Kemudian dan satu lagi adalah cukup haul. Haul ni maksudnya cukup tempoh setahun harta itu dimiliki. Okey, saya tak perlu ulas panjang lah, ini semua dah sedia maklum. Kemudian, okey, kita pergi pada asnaf pula. Asnaf yang layak untuk terima zakat, iaitu sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat lah hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itu dalam ayat tersebut dah dinyatakan secara terang-terangan 8 golongan asnaf yang layak menerima zakat. Okey, kita tengok kat sini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Mawib. Antaranya yang pertama adalah fakir. Fakir adalah apa dia? Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan atau pendapatan daripada sumber-sumber lain, tetapi jumlahnya tidak sampai 50% daripada had kifayah untuk keperluan asas diri dan tanggungan. Maksudnya fakir ni ialah orang yang pendapatan keluarga dia tu dibandingkan dengan had kifayah. Yang had kifayah ni, kejap lagi saya bagi tahu apa had kifayah. Had kifayah dia dibandingkan dengan dia punya pendapatan keluarganya tak sampai 50% pun. Ya, ini adalah golongan fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin sama juga, hampir sama dengan fakir, tetapi jumlah pendapatan keluarganya melebihi 50%, tapi tetap tak sampai 100%. Okey. Kemudian amil zakat ni pengurus zakat, juga merupakan golongan yang layak untuk menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang dijinakkan hati untuk menerima Islam, orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Dan yang kelima ar-riqab. Ar-riqab ni orang yang kalau dari segi maksud yang ringkas, iaitu orang yang dibelenggu dengan perhambaan. Perhambaan ni dia kalau ikut dia punya huraiannya banyaklah, sama ada perhambaan dari segi fizikal ataupun perhambaan dari segi pemikiran dan sebagainya. Okey, kemudian al-gharimin. Al-gharimin ni ialah orang-orang yang berhutang. Hutang-hutang yang tidak melanggar syarat lah, tidak melanggar syarak, dan dia memerlukan bantuan untuk menjelaskan hutang-hutang tersebut. Kemudian fi sabilillah, ini adalah golongan yang tafsirannya agak luas. Okey, nanti saya akan perincikan juga nanti. Mereka ni adalah orang yang terlibat dalam apa-apa aktiviti untuk mengembangkan dakwah dan juga kebajikan Islam itu sendiri. Kemudian Ibnu Sabil, secara ringkasnya adalah orang-orang yang terputus bekalan. Musafir yang terputus bekalan dalam perjalanan, juga adalah orang yang layak untuk menerima zakat. Okey. Syarat umum permohonan yang ditetapkan oleh Baitul Mal, syarat umumnya yang pertama beragama Islam,
Yang kedua, warga negara Malaysia. Yang ketiga, bermastautin di wilayah persekutuan tidak kurang dari 1 tahun dan masih menetap di wilayah persekutuan. Dan yang keempat, takluk kepada pengiraan had kifayah. Okay, sebab apa saya paparkan syarat di peringkat Baitul Mal? Sebab syarat ini juga kita guna pakai di peringkat UPNM, tetapi tidaklah ada part-part tertentu yang kita olah sikitlah. Okey. Okey, ini dia had kifayah. Apa dia had kifayah? Had kifayah ni adalah kadar keperluan asas minimum bagi sesebuah keluarga yang ditetapkan berdasarkan kos sara hidup semasa. Maksudnya had kifayah ni ialah had kecukupan. Maknanya kalau seorang tu dia ada family dia pendapatannya 3,000, maka had kifayah yang perlu ada bagi keluarga tu 3,000 cukup untuk dia nak tampung keperluan asas saja. Kalau tak cukup dari situ bolehlah dikatakan dia sebagai asnaf zakat. Tapi kalau cukup ngam-ngam, ada juga tafsiran-tafsiran yang lain lah. Tapi kesimpulannya hak kifayah ni adalah jumlah kewangan yang boleh menampung keperluan asas bagi sesebuah keluarga lah. Sama macam ni lah, sama macam apa? Macam kalau kita isi borang cukai pendapatan kan, dia ada potongan-potongan dan sebagainya, ada dia punya had limit untuk seorang individu. Perbelanjaan dia, contoh individu 3,000 lah, tak silap. Kan 3,000 itu adalah had yang ditetapkan. Begitu juga dengan had kifayah lah. Dan tujuan had kifayah ni sebenarnya adalah untuk membantu dari segi pengiraan pendapatan dan juga tanggungan bagi menentukan kategori asnaf zakat itu sendiri. Okey, tak apa, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Okey, seterusnya saya pergi kepada dasar agihan zakat UPNM. Okey, Pusat Islam telah telah mewujudkan dasar pengagihan zakat, yang mana dasar pengagihan zakat ni kita base kepada rujukan kita kepada daripada Mawib sendiri, garis panduan yang dikeluarkan oleh Mawib dan juga daripada keputusan daripada mesyuarat penilaian zakat daripada Jawatankuasa Pengurusan Zakat lah yang kita hadiri, dan juga dari semasa ke semasa lah cadangan-cadangan dan sebagainya. Jadi paper ni ataupun kertas cadangan ni telah diangkat pertama kalinya pada tahun 2014, iaitu pada 2 Disember 2014 dan telah pun diluluskan dalam mesyuarat ESCO tersebut. Kemudian pemurnian dasar pengagihan zakat diangkat sekali lagi dan diluluskan dalam mesyuarat ESCO juga bilangan 2 2020 pada 8 Mei 2020. Sebab apa ada pemurnian? Sebab keperluan-keperluan yang berubah dari semasa ke semasa. Kan, jadi ada benda-benda yang perlu kita kemaskini, tambah baik dan sebagainya, maka pemurnian itu terpaksa dilakukanlah. Dan mungkin tak mustahil selepas ni pun mungkin akan ada lagi pemurnian dari semasa ke semasa. Kemudian kertas kerja atau kertas cadangan pemurnian dasar pengagihan zakat tersebut dibawa ke mesyuarat LPU dan diluluskan bilangan 2 2020 pada 30 Jun 2020. Dan dasar pengagihan zakat UPNM ini juga telah disahkan dan diperaku oleh Pusat Pengurutan Zakat Mawib pada 18 Mei 2023. Sebelum ni sebenarnya saya telah merujuk dengan pihak Mawib dan juga PPZ lah. Adakah kita punya pengagihan selama ni mendepati dengan kehendak mereka dan juga kehendak syarak itu sendiri. Alhamdulillah, kata atau respon daripada pihak Mawib dan juga PPZ, selagi mana duit zakat tu dimasukkan semula ke akaun kita, maka itu bermaksud agihan kita tu boleh diterima oleh pihak Mawib itu sendiri. Sebab itulah kalau ikut asal dulu memang kita tidak meminta pengesahan daripada pihak Mawib lah, tapi memandangkan ada keperluan-keperluan terutamanya dari segi audit dan sebagainya, maka kita minta secara official dan alhamdulillah telah diberikan pada 18 Mei 2023. Okey, apa yang terkandung dalam kertas cadangan dasar pengagihan zakat UPNM ni? Antaranya ialah yang pertama tentang wang zakat UPNM, sumbernya daripada mana. Kemudian asnaf zakat yang layak terima bantuan. Asnaf mana yang layak? Daripada 8 asnaf tadi, yang mana yang layak untuk terima bantuan? Kemudian adalah proses permohonan bantuan zakat. Bagaimana zakat tu nak dimohon? Yang keempat adalah Jawatankuasa Pengurusan Zakat, siapa yang terlibat dalam menentukan keputusan untuk zakat ini. Dan yang kelima, kaedah penentuan dan penilaian asnaf zakat UPNM. Bagaimana kaedah nak tentukan asnaf zakat. Dan keenam, penentuan asnaf fi sabilillah.
bagaimanakah asnaf fisabilillah ditentukan dan apa huraian-huraian tentang asnaf fisabilillah. Dan yang ketujuh, kadar bantuan, berapa kadar bantuan yang akan diberikan kepada asnaf-asnaf zakat UPNM. Dan yang ke-8 adalah tempoh permohonan, berapa lama permohonan boleh dilakukan oleh pemohon. Itu antara perkara-perkara yang di-highlightkan dalam kertas kerja dasar pengagihan zakat. Okay, saya bawakan ke sini beberapa perkara yang mungkin boleh dikongsi bersama. Yang pertama adalah tentang macam mana kategori asnaf zakat UPNM ditentukan. Okay, dekat sini kita ada kiraan had kifayah. Tadi saya sebut tentang had kifayah kan. Jadi kita ada satu borang yang mana dekat borang tu ada kalkulator untuk buat pengiraan antara pendapatan dengan tanggungan. Dan akhirnya di hujung sekali akan ada peratusan-peratusan. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh borang tersebut. Yang mana kalau di hasil di hujung sekali adalah 0% hingga 49.9%, maka ia adalah asnaf fakir. Dan jika hasilnya adalah 50% ke 99.9%, maka ia adalah asnaf miskin. Dan jika ia mendapat jumlah 100% ke 160%, maka ia adalah asnaf fisabilillah. Ini adalah dasar-dasar yang kita tetapkan bagi memudahkan untuk kita kategorikan pelajar-pelajar ataupun staf UPNM dalam kategori asnaf yang mana. Okey, begitu juga kadar bantuan pula. Kadar bantuan kita buat macam skala lah, skala atau nisbah. Macam fakir setakat ni yang kita tetapkan 800 ke 1500 kadar bantuan. Miskin 600 ke 1200, mu'allaf 400 ke 1000, fisabilillah 300 ke 600 dan pelajar asasi 300 ke 700. Sementara fisabilillah bagi kes-kes tertentu macam musibah, kebakaran, banjir, rawatan perubatan dan sebagainya, dia akan ikut kadar yang diputuskan oleh jawatankuasa penilaian ataupun pengurusan zakat UPNM itu sendirilah. Dan sedikit perincian tentang asnaf fisabilillah. Okey, asnaf fisabilillah ni maksudnya fisabilillah ni maksudnya pada jalan Allah kan. Jadi kita perincikan kat sini dalam konteks zakat UPNM ni, bagaimanakah kita kategorikan sebagai asnaf fisabilillah. Yang pertama, permohonan melalui sistem e-zakat. Pemohon yang mana jumlah hak kifayahnya 100 ke 160% itu kita kategorikan sebagai asnaf fisabilillah. Macam saya sebut tadilah. Kemudian bantuan pelajar ataupun staf atas keperluan tertentu seperti dilanda musibah, kos perubatan, bencana alam dan lain-lain. Itu pun dikira sebagai asnaf fisabilillah. Yang kedua, permohonan menggunakan kertas cadangan, iaitu pembiayaan program-program keilmuan, kerohanian, kemasyarakatan, anjuran Pusat Islam UPNM. Yang kedua, bayaran upah guru dan pengurusan sekolah agama Al-Fatih Pusat Islam UPNM, dan bayaran sagu hati petugas-petugas di masjid atau program Pusat Islam UPNM yang tidak dibayar gaji atau upah oleh mana-mana pihak. Dan yang keempat, sumbangan wang dan pembelian barang keperluan kepada asnaf dan keluarga asnaf zakat. Okay, itu antara perincian setakat inilah yang diputuskan dalam untuk dimasukkan dalam dasar pengagihan zakat dan yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan universiti. Okey, kemudian sebagaimana saya sebut tadi, ini adalah rujukan. Rujukannya adalah pertama, panduan pengagihan zakat melalui wakalah yang dikeluarkan oleh Mawib. Yang kedua, keputusan daripada mesyuarat penilaian permohonan zakat. Keputusan sebab kita buat mesyuarat penilaian ni, setiap kali nak agih kita akan buat mesyuarat penilaian. Jadi setiap keputusan tu kita akan rekodkan dan kita akan masukkan dalam kertas cadangan untuk dasar pengagihan zakat UPNM. Seterusnya adalah tentang bantuan zakat UPNM. Okey, secara umumnya bantuan zakat UPNM ni kita bahagikan kepada dua, iaitu pertama, agihan bantuan dalam bentuk tunai kepada asnaf-asnaf, iaitu sebanyak 90% anggarannya, dan yang satu lagi 10% lagi adalah untuk program-program asnaf, program-program asnaf. Okey, agihan bantuan tunai. Apa dia agihan bantuan tunai? Antaranya adalah bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ni macam mana cara nak mohon adalah melalui e-zakat UPNM. Jadi mohon bayaran atau bantuan akan diberikan secara langsam kepada pelajar ataupun staf dengan syarat dia adalah asnaf yang layak untuk menerima zakat. Yang kedua, agihan bantuan agensi pun sama juga kepada asnaf zakat, tapi ia base pada agensi-agensi yang beri bantuan lah dari semasa ke semasa. Yang ketiga adalah sumbangan Aidilfitri. Sebagaimana baru-baru ni kita telah berikan sumbangan Aidilfitri macam duit raya lah kepada
kepada asnaf zakat UPNM. Seterusnya tentang program pula. Program asnaf ni antara yang kita laksanakan ialah program ziarah asnaf. Kita ziarah keluarga asnaf, yang mana dalam ziarah tu kita beri juga bantuan, kita beri wang saku kepada keluarga tersebut, dan juga kita beri juga barang-barang keperluan dapur kepada keluarga asnaf tersebut. Dan setakat ni ziarah asnaf kita laksanakan di sekitar wilayah Persekutuan, Selangor, Negeri Sembilan pun ada. Mana kawasan-kawasan yang berdekatan lah, sebab kalau nak pergi jauh macam Kelantan, Sabah, Sarawak dan sebagainya, ia melibatkan kos, jadi dekat situ agak sukar lah. Tapi insyaAllah mungkin ke depan nanti kita boleh laksanakan di tempat-tempat sedemikian lah. Kemudian program keilmuan, ceramah, kuliah, sebarang kursus kerohanian, juga merupakan kita menggunakan wang zakat untuk program tersebut lah. Tapi dia punya peratusnya amat sikit lah, dalam sekitar 1% ke 2% macam tu je. Kemudian kesajian asnaf, tajaan sajian berbuka puasa, dan juga sajian makan malam kepada asnaf. Ada kita buat pada tahun 2024. Kita jemput pelajar-pelajar asnaf untuk hadir ke masjid untuk makan malam, dan juga dalam masa sama mengikuti program-program yang dilaksanakan di masjid. Kemudian bantuan zakat khusus, ini mesti saya sebut tadi, bantuan musibah, rawatan, kecemasan dan sebagainya. Dan juga serahan agensi daripada luar lah. Dan seterusnya adalah pendidikan dan khidmat komuniti, iaitu melibatkan sagu hati imam dan bilal rotib. Kita ada lantik imam dan bilal rotib dari kalangan pelajar UPNM sendiri yang bacaannya bagus, kan, bacaannya baik, yang boleh diketengahkan sebagai imam dan khotib, imam dan bilal. Jadi pelajar-pelajar yang bertugas ini kita beri sedikit token lah. Tak banyak apa sebenarnya, dalam sekitar RM10 je setiap kali waktu solat, dan bagi bilal dalam RM5 je buat masa sekarang. Kemudian bayaran elong guru kafar, bukanlah bayaran sepenuhnya gaji guru-guru kafar kita, tapi hanya top up sikit je, dalam 200-300 macam itulah. Terus pergi pada rekod agihan zakat UPNM. Rekod agihan zakat UPNM. Sedikit untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah rekod agihan zakat UPNM sejak daripada tahun 2013. Pada tahun 2013 kita telah mengagihkan sebanyak RM70,385, melibatkan 103 pelajar dan seorang staf. Itu pada permulaan kita mulakan pengagihan zakat ni. Dan pada tahun berikutnya 2014 104,950, melibatkan 123 pelajar dan 3 orang staf. Dan sampailah ke tahun-tahun, saya terus pergi ke 4-5 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2021 RM505,200, 2022 RM517,500, dan 2023 RM1,180,840. Sebab apa jumlah pada tahun 2023 ni banyak? Sebab kita bukan dapat zakat daripada mawid saja, kita dapat juga zakat daripada tabung haji, iaitu program MyIqra. Program MyIqra dia bagi sebanyak RM600,000. Jadi memang banyaklah kita punya sumber zakat pada waktu itu. Dan pada tahun 2024 RM566,000. Ada kurang sikitlah daripada tahun sebelum tu, sebab pada tahun 2024 tabung haji hanya bagi dalam RM150,000 saja. Dan jumlah penerima pula pada tahun 2024 sebanyak 1,223 dan 30 orang staf. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dia punya data-data agihan yang telah kita laksanakan. Dan setakat ini setiap agihan tu kita laksanakan mendepati dengan jumlah yang kita dapat lah. Kita dapat berapa banyak kita dapat, kita habiskan. Sebab konsep agihan zakat yang ditetapkan oleh mawid mesti guna habis. Maksudnya kalau duit tu berbaki, kita kena pulangkan kembali kepada pihak mawid. Jadi kita sebaik yang mungkinlah supaya duit tu dapatlah dimanfaatkan untuk asnaf zakat di UPNM. Jadi bagaimana cara untuk memohon bantuan zakat UPNM? Saya ceritakan sikit tentang e-zakat UPNM. Sebelum tu, bagaimana bantuan zakat UPNM tu?
bantuan zakat ni kita bagikan kepada berikan kepada asnaf zakat UPNM dan ia melibatkan pelajar dan asnaf Islam UPNM. Dan namun dia tertakluk kepada kiraan had kifayah tadi. Kalaulah katakan menepati kategori asnaf, maka dia layaklah untuk menerima zakat. Kemudian dia berikan secara langsam, iaitu secara one off saja, dan sekali saja dalam tempoh setahun. Bagi pelajar mengikut tahun pengajian lah. Katakan dia dapat pada tahun 1, maka tahun 2 pula dia akan dapat. Kemudian dan seterusnya lah. Okey, jadi siapa yang boleh memohon seperti mana yang saya sebut tadi adalah staf dan juga pelajar UPNM. Kemudian asnaf zakat yang layak untuk terima zakat UPNM adalah 4 asnaf. Yang ini adalah syarat yang telah ditetapkan oleh MAWIP pada peringkat awal. Pada peringkat awal kami menerima peranan untuk mengagihkan zakat ni hanya melibatkan 4 asnaf saja, iaitu fakir, miskin, mu'alaf dan fisabilillah. Okay, sedikit perincian. Okay, untuk fakir ni, tadi pun saya dah sentuh dah. Fakir ni secara ringkasnya lah, saya beritahu sebagai contoh. Contohnya katakan seorang tu dia perlukan RM10 dalam pembelajaran harian. Kan Ahmad ni dia perlukan RM10. Tapi dia hanya mampu dapat RM3 saja. RM3 ni kurang daripada 50% kan. Jadi bila kurang daripada 50% dengan duit yang dia ada, maka itu kita kategorikan sebagai asnaf fakir. Miskin pula. Miskin macam mana? Miskin katakan dia perlukan RM10 tapi dia hanya ada RM8. Tak cukup RM10 lagi tapi lebih 50% tapi tetap tak cukup dengan jumlah yang diperlukan. Inilah yang kita namakan sebagai kategori asnaf miskin, iaitu sekitar skalanya had kifayahnya 50 ke 99.9%. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah pendapatan keluarga jika dibuat kiraan jumlahnya tak lebih daripada 160%. 160%. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh mesyuarat penilaian yang kita laksanakan lah. Jadi kalau bagi keluarga yang mana dia perlukan RM10, maknanya dia ada RM16 lah macam tu. Kan? Dia punya duit yang dia ada tu tak banyak mana, tapi lebihlah daripada asnaf fakir dan miskin tadi. Begitu juga dengan pengertian asnaf fisabilillah ni ialah individu atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti atau aktiviti menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. Kemudian untuk mu'alaf pula, mereka yang dijinakkan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kukuh Islamnya. Dalam konteks sekarang ni sebab kita punya kita punya penetapan kita untuk asnaf mu'alaf ni buat masa sekarang kita tetapkan hanya mereka yang telah memeluk agama Islam yang layak untuk diberi bantuan zakat, ya, bagi mu'alaf lah. Tapi dalam konteks sekarang ni macam tak banyaklah yang mohon daripada asnaf mu'alaf ni. Okey, jadi untuk penentuan asnaf ni, untuk nak tentukan asnaf ni kita kena lihat dari segi pendapatan dan juga tanggungan isi rumah. Tanggungan, pendapatan dan tanggungan. Okey, bagi pelajar dia akan melihat pendapatan dan tanggungan ibu bapa. Bagi staf akan melihat pada pendapatan dan tanggungan pemohon ataupun dan juga pasangan. Okay, sebab apa penting pendapatan dan tanggungan ni? Sebab dia macam inilah. Dulu pada awal-awal peringkat saya menguruskan zakat ni, masa di HEPA dulu saya pernah diminta untuk senaraikan pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk terima zakat. Pada waktu tu saya tak ada apa-apa garis panduan. Cuma masa tu saya base pada pendapatan keluarga saja. Jadi bila base pada pendapatan keluarga, kita mungkin letakkan katakan 3,000 ke bawah, itu adalah layak. Kan, dalam konteks sekarang ni mungkin kita istilahkan B40. Masa tu tak ada B40 lagi, istilah B40 tu tak ada lagi. Okey. Jadi bila tengok pada macam tu, saya terfikir bagaimana kalau satu keluarga tu mungkin dia punya keluarganya pendapatannya 3,000 dan tanggungannya hanya seorang je anak, dibandingkan dengan keluarga yang pendapatannya 4,000 tapi anaknya ada 10 orang, tanggungan 10 orang. Jadi kalau dikirakan antara yang A dan B tadi, yang 3,000 dengan 4,000, 4,000 mesti lebih dari segi gaji. Tetapi kalau dibandingkan dengan tanggungan, keperluannya lebih nampak kepada yang bergaji 4,000 tadi. Maka atas sebab itulah saya merujuk dengan pihak MAWIP dan akhirnya rupanya ada satu jawapan, iaitu kita perlu buat perbandingan had kifayah tadi, iaitu pendapatan dibandingkan dengan
dengan tanggungan isi rumah. Okey, saya terus pergi. Ini sama. Okey, saya bagi contoh tentang pengiraan hak kifayah. Macam mana pengiraan hak kifayah? Okey, contohnya pendapatan keluarga ni adalah RM1,560, iaitu ketuanya adalah mungkin ayahnya, ibu tak ada pendapatan. Okey. Kemudian jumlah potongan, ini adalah borang pengiraan hak kifayah yang mana kami berpandukan kepada borang yang dikeluarkan oleh MAWIP sendiri, yang mana setiap satu tu ada pelepasan dia. Contohnya ketua keluarga ada pelepasan sebanyak 620. Kalau ketua keluarga tu rumah sewa 1,120 dan begitulah sampailah ke bawah tu, setiap satu tu ada pelepasan. Jadi bila ada maklumat tanggungan, kami boleh isi kat sini. Dan akhirnya akan dapat jumlah yang mana jumlah keseluruhan keperluan adalah sebanyak kat situ berapa? 3,555 silap kan? 3,555. Jadi 3,555 tu jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka dapatlah persennya 43.9%. Macam mana nak cari persennya? Jumlah A dibahagikan dengan jumlah B. Apa maksud jumlah A? Okey, jumlah A ni pendapatan dibahagikan dengan jumlah B ni, maka dapatlah persen ni 43.9. Maka 43.9 adalah asnaf fakir. Jadi begitulah cara untuk menentukan kategori asnaf. Jadi kepada pemohon-pemohon, kalau tak dinyatakan dengan betul jumlah tanggungan dan sebagainya, kadang-kadang kiraan akan menjadi silap lah, salah lah. Mungkin menyebabkan dia tak dikategorikan sebagai asnaf yang layak. Itu memang biasa berlaku lah. Ada pelajar-pelajar yang dah mohon bantuan zakat daripada keluarga yang susah, tapi bila tak isi tanggungan dengan betul, maka kiraannya salah, maka dia tak dikategori sebagai penerima. Jadi sayanglah kat situ kan. Okey. Terus pada permohonan bantuan zakat. Okey, pada peringkat awal kita ada borang sebenarnya, borang manual yang kita create pun sama juga base daripada apa yang dikeluarkan oleh pihak MAWIP. Jadi antara kandungan borang ni adalah maklumat diri, pemohon, ibu bapa, penjaga, pasangan, maklumat tanggungan dan pendapatan keluarga. Maklumat ni itu saya sebut tadi penting untuk pengiraan hak kifayah. Yang mana pengiraan hak kifayah ni adalah perpandukan hak kifayah Baitul Mal MAWIP lah. Okey, tapi pada tahun 2019, sistem e-zakat UPNM telah dibangunkan hasil kerjasama dengan pihak masa tu Pusat Teknologi PTMK, sekarang PTMK kan. Okey, dengan PTMK lah. Alhamdulillah kita berjaya mewujudkan sistem e-zakat UPNM yang mana pemohon hanya perlu mengisi secara dalam talian saja, online saja, tanpa perlu hadir untuk ambil borang di Pusat Islam. Jadi lebih mudahlah kat situ. Dan dalam masa sama juga kami boleh proses permohonan tu hanya dalam talian saja. Jadi tak perlu secara manual lah. Jadi bagi pelajar dan staf yang nak memohon, boleh mohon di pautan zakat.upnm.edu.my. Jadi boleh terus mohon kat situ. Jadi ini sedikit sebanyak yang telah memudahkan kami lah. Kalau borang manual dulu, borangnya memang bertimbul-timbul lah. Jadi ada masalah dari segi nak letakkan borang-borang tersebut. Sampai sekarang masih ada lagi kotak-kotak permohonan zakat tu. Jadi setiap kali kami kena audit, itulah kami kebukakan dan alhamdulillah auditor pun dia memberi kerjasama yang baik, mencadangkan sistem ni lah dan akhirnya terhasil lah sistem e-zakat UPNM ni. Okey. Okey, ini adalah hebahan tentang sistem tersebut lah, hebahan tentang sistem e-zakat UPNM. Okey, kalau ikut sekarang kita tetapkan permohonan dibuka mengikut semester. Jadi pelajar-pelajar boleh mohon, bila bermula semester kita akan buka permohonan. Dulu kita buka sepanjang tahun, tapi ada masalah bila buka sepanjang tahun, ada pemohon ni, dia mohon lewat dan sebagainya, kita dah nak bawa ke mesyuarat penilaian, masih ada permohonan yang masuk dan sebagainya. Jadi bila macam tu, agak sukarlah untuk kita nak finalisekan betul-betul kan. Itu yang pertama lah. Yang keduanya mungkin ada pelajar-pelajar ni, dia isi, kita tertinggal maklumat. Oh dia ni dah hantar rupanya, benda tu kita tak terrekod masuk dalam ni sebab dia boleh mohon bila-bila masa. Jadi kita tetapkan melalui mesyuarat penilaian juga dibuka ikut semester. Maknanya ada setiap tahun ada 2 semester, sama ada semester yang pertama ataupun semester yang kedua. Masing-masing boleh memohon lah. Dan syarat permohonan, macam saya sebut tadi dan yang MAWIP tadi hampir samalah. Syaratnya hanyalah Islam, pelajar dan staf UPNM
dan permohonan sekali saja dalam tempoh setahun. Itu saja syarat yang ditetapkan oleh kita lah untuk pelajar-pelajar ataupun staf yang ingin memohon bantuan zakat. Okey, dari segi tata cara ataupun kaedah, yang pertamanya just klik ya zakat.upnm.edu.my dan kemudian login nombor metrik. Kalau bagi staf, login nombor staf dan kata laluan. Kata laluan ni pada peringkat awal tak silap saya adalah nombor IC, kemudian boleh ditukarlah password tu. Kemudian isi maklumat yang diperlukan, kemudian muat naik dokumen, dokumen-dokumen yang diperlukan perlu dimuat naik. Okey, untuk dokumen ni saya selalu ingatkan pelajar, pastikan IC, salinan penyerta akaun adalah betul. Ada juga pelajar-pelajar ni dia bagi salinan penyerta akaun yang salah. Jadi duit, ada berlaku kes duit tak dapat dimasukkan dengan betul lah kepada akaun tersebut. Ada juga yang sampai bagi maklumat nombor akaun UPNM. Jadi macam UPNM pula dapat balik duit zakat tu. Itu satu keuntungan lah. Jadi saya minta lah kepada semua, kalau ada isi dengan betul lah. Dan akhir sekali, peraku dan hantar. Kena tekan klik, peraku dan hantar. Kalau tak tekan tu, permohonan tu tak akan sampai. Jadi ada juga kes yang permohonan tak sampai, rupanya dia terlupa nak tekan peraku dan hantar. Okey, ini adalah sistem e-zakat UPNM lah. Ini paparan awal. Kalau klik sistem e-zakat, inilah paparan yang akan terpapar lah. Okey, ini antara benda-benda yang saya sebut tadi lah. Paparan dia macam ni. Jadi ada maklumat pemohon dan sebagainya lah. Dekat bawah tu, kalau ikut di belah kiri tu, saya kat sini, di bawah sekali tu ada manual pengguna. Manual pengguna ni boleh menjadi rujukan lah kepada staf atau pelajar yang memohon zakat. Dekat situ ada panduan-panduan untuk permohonan. Okey. Dan ini adalah antara benda-benda ataupun perkara-perkara yang perlu diisi oleh pemohon-pemohon bantuan zakat UPNM lah. Butiran keluarga, butiran kewangan pendapatan keluarga dan juga tanggungan serta lampiran-lampiran yang perlu dihantar jugalah untuk sebagai pengesahan pada apa yang telah diisi. Kemudian secara ringkasnya, proses permohonan zakat UPNM ni, yang pertama flow pemohon pertama lengkapkan dan hantar permohonan e-zakat, kemudian akan disokong oleh fakulti ataupun pusat ataupun akademi. Maknanya kat sini pihak fakulti, PP daripada fakulti akan mengesahkan permohonan daripada pemohon daripada kalangan pelajar lah. Tapi bagi kalangan staf pula, pemohon akan disahkan oleh Jabatan Berdaftar. Jabatan Berdaftar akan buat pengesahan. Dan setelah disahkan, barulah sampai ke Pusat Islam. Barulah kami boleh proses dengan membuat pengiraan hak untuk kenal pasti asnaf, dan kemudian bila dapat kami akan senaraikan dan kami akan bawa ke mesyuarat penilaian, akan dibentangkan dalam mesyuarat penilaian permohonan zakat. Dan dalam mesyuarat itu juga bila dapat keputusan, kami akan maklumkan kepada pelajar-pelajar, kepada semualah yang memohon tu, melalui ada dua medium. Yang pertama melalui hebahan poster yang kita tampal di sekitar kampus. Yang kedua, bila kami klik dalam sistem e-zakat, maka pelajar-pelajar ataupun staf yang memohon akan dapat email makluman bahawa permohonan itu diluluskan ataupun tidak diluluskan. Jadi itu medium untuk mendapat maklumatlah tentang keputusan permohonan zakat. Dan kemudian kami akan hantar nama-nama ni kepada pihak pejabat bendahari untuk pertama untuk cek dulu dia punya ada tunggakan yuran tak untuk pelajar lah. Kalau ada tunggakan yuran, okay, apa yang kita putuskan sekarang ni, kita tetapkan sekarang ni, kita akan potong dulu tunggakan yuran pelajar tersebut. Jadi pelajar akan terima baki daripada tunggakan yuran. Tapi kalau tak ada tunggakan yuran, maka pelajar akan dapat sepenuhnya. Dan duit akan dimasukkan terus ke dalam akaun pelajar masing-masing lah. Dan bagi staf pula, setakat ini tidak ada apa-apa tolakkan, akan dimasukkan terus ke dalam akaun masing-masing. Dan akhirnya pemohon akan menerima wang zakat. Okey, sedikit galeri foto. Tengok, ini antara program-program ziarah asnaf lah yang kita pernah pergi sebelum ni. Mana kita serahkan sumbangan kepada keluarga-keluarga asnaf, zakat UPNM. Okey, ini pun sama, ini lebih kepada, ini staf pun ada, staf UPNM pun ada, kita pergi sampaikan sumbangan dan juga wang bantuan zakat.
Kemudian agihan zakat, majlis penyerahan bantuan zakat diserahkan, ada kalanya kita serahkan dekat dewan, ada kalanya kita serahkan di tempat-tempat yang kita tetapkanlah. Dan cumanya buat masa sekarang ni kita lebihkan kepada salurkan bantuan tu kepada akaun pemohon tu sendiri. Kemudian agihan zakat juga melalui sumbangan Aidilfitri pun sama juga, dulu kita ada buat di Dewan Sekretariat ni. Dan ini yang terkini kita buat baru-baru ni di Masjid UPNM pada Asnaf dan Zakat UPNM. Kemudian ada program Santuni Asnaf, ini adalah program makan malam lah yang saya sebut tadi, pelajar-pelajar makan dan juga mengikuti program di masjid. Kemudian tajaan buka puasa pun sama juga, makan untuk berbuka puasa. Dan dari semasa ke semasa kami ada berhubung dengan pihak PPZ Mawib untuk mengadakan perbincangan ataupun taklimat tentang wakalah dan sebagainya. Okay, jadi untuk akhir dah penghujung Puan Zunai harapan dan cadangan. Yang pertamanya untuk pelajar UPNM, saya amat mengharapkan bagi mereka yang memerlukan, mohonlah bantuan zakat melalui sistem e-zakat UPNM ni. Jadi mohon tidak ada halangan kepada semua pelajar untuk memohon. Sebab bila dah mohon, baru kita tahu layak atau tak layak. Kan? Kalau tak mohon, memang confirm lah. Tak dapat kan? Tapi kalau mohon, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Jadi mohon, jangan takut-takut untuk memohon. Dan begitu juga, ini adalah iklan-iklan yang kita akan hebahkan dari semasa ke semasa. Bila permohonan dibuka, sebagai contoh yang terkini ni, sebenarnya Puan Zunai, syarahan pada hari ini memang bertepatan dengan waktu kita buka permohonan ni. Itu kita dah buka itu pada 26 Mac yang lalu dan tarikh tutup adalah 30 April. Ada lagi masa sama dengan tarikh tutup untuk kita isi ni kan, orang e-filing kan. Okey. Ya, betul. Betul kan? Okay. Jadi pelajar-pelajar diminta untuk inilah. Jadi kepada fakulti, PPP fakulti, saya minta hebahkan jugalah kepada para pelajar supaya mereka dapat memohon bantuan zakat ni. Kemudian untuk staf pula, staf ni ada dua harapan saya dan cadangan. Yang pertamanya, buatlah potongan zakat di PPZ. Saya menggalakkan dan menyeru kepada staf-staf, buatlah potongan zakat. Kalau dah buat potongan, boleh tambah dari semasa ke semasa. Sebab zakat ni dia ikut pendapatan kita kan. Pendapatan kita sering menaik, setiap tahun akan menaik kan. Jadi begitu juga bayaran zakat. Kita boleh cek balik dekat laman web PPZ pun ada dia punya kalkulator zakat tu. Jadi boleh cek balik dan kita boleh buat anggaran berapa jumlah zakat yang kita kenakan. Daripada pendapatan tolak dengan kita punya perbelanjaan, baki itu dikali dengan 2.5%. 2.5% dapatlah jumlah berapa zakat yang kita perlukan, yang kita perlu bayar dan boleh dibayar secara potongan zakat bulanan. Jadi tak ada terasa sederap. Katakan kena 2,000 katakan potongan zakat kan. Tak adalah terasa sangat kan. Jadi kita bagi dengan 12 bulan tu mungkin tak ada banyak kan. Jadi boleh buat potongan. Dan yang kedua, bagi staf-staf yang memerlukan bantuan, mohonlah bantuan zakat melalui sistem e-zakat. Setakat ni jumlah staf yang mohon tak begitu ramai kan. Jadi saya menyerulah kalau ada yang memerlukan, sebab saya dapat maklumat ada juga staf-staf kita yang mungkin kurang berkemampuan, boleh mohon. Macam saya sebut tadi lah, mohon dulu baru tahu sama ada layak ataupun tak layak. Jadi saya galakkanlah kepada semua staf untuk memohon bantuan zakat UPNM. Untuk staf-staf ni, bantuan zakat akan diberikan juga sama juga setahun sekali. Maknanya kalau tahun ni 2025 kan, katakan dapat sepanjang tempoh 2025 ni, maka tahun 2026 barulah boleh buat permohonan semula. Tapi permohonan tetap dibuka sama dengan student. Maksudnya kalau student bermula SEM, masa itulah kita buka. Jangkaan kita macam yang sekarang bulan Mac ke bulan April, yang berikutnya mungkin sekitar bulan 10 macam itulah, bulan Oktober. Kita akan buka satu lagi sesi permohonan. Okay, ini adalah sebenarnya nak potong zakat ni senang je kan. Kalau susah sangat pergi ke unit gaji, bahagian gaji, ambil borang kuning tu. Isilah secara manual. Tapi kalau tak nak, boleh layari tu www.zakat.com.my dan boleh ikutlah arahan dia tu, klik mohon, lepas tu isi maklumat bayaran bulanan, daftar gaji online,
semualah, dan nanti PPZ akan berurusan dengan majikan, dengan unit gaji lah. Okay. Itu sekarang ni banyak cara yang mudah, dan dari semasa ke semasa pun Pusat Islam pun selalu juga ada jemput PPZ untuk buka booth kat sini kan. Jadi boleh selalu bertanya berapa kadar zakat dan sebagainya lah. Okay, dan untuk akhirnya ini adalah staf-staf yang menguruskan zakat lah, saya dengan Ustaz Hafiz Aziz. Sebenarnya Puan Zunai, saya punya staf ni bertukar-tukar beberapa kali lah untuk zakat. Dan ini yang terakhir lah, saya harap dia kekal lah lama sikit, sebab nak uruskan sistem zakat tu memang sesuatu yang nak kena belajar balik dan sebagainya kan. Jadi nak merekodkan data dan sebagainya, itu yang sedikit sukar sikit lah kalau bertukar-tukar staf. Okay, dan sebagai penutup, okay, daripada saya bawakan hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, berkata Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, hassinu amwalakum bizzakah wadawu maradakum bis-sadaqah. Bintinglah harta-harta kalian dengan zakat dan ubatilah pesakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Maksudnya kat sini, kalau kita nak dapat keberkatan harta kita kadang-kadang kita mungkin bukan katakan harta kita ni dari sumber yang haram, tapi mungkin kita tak terperasan kan, sesekali mungkin kita melakukan benda-benda yang kita lepas dan sebagainya, maka kita nak sucikan harta kita tu dengan mengeluarkan zakat. Sucikan harta dengan keluarkan zakat. Dan kalau kita untuk orang yang sakit ni, keluarkan sedekah sebanyak mungkin. Sama ada kita yang sakit ataupun ahli keluarga kita yang sakit, maka sedekahlah, banyak bersedekah. Kalau katakan ibu bapa kita sakit, sedekah atas nama ibu bapa. InsyaAllah bersama dengan sedekah tu Allah akan kurniakan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Jadi ini sebagai satu galakan lah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan juga sebab ni bulan Syawal, kita baru saja melepasi bulan Ramadan. Jadi momentum untuk beribadah tu masih ada lagi kan. Masa bulan Ramadan tu memang masing-masing banyak bersedekah, berinfak, beribadah dan sebagainya. Maka kita teruskan momentum tersebut dan mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripada Allah SWT. Jadi cukup setakat itu untuk syarahan saya pada hari ini. Jadi apa yang baik daripada Allah SWT dan yang buruk tu daripada kelemahan saya sendirilah. Kalau ada soalan, Puan Zunai, bolehlah diajukan. Okay. Terima kasih. Saya silakan kembali. Terima kasih Ustaz Yahya atas penerangan yang cukup lengkap, detail berkaitan dengan unit zakat yang ada di Pusat Islam kita. Kepada yang nak bertanya soalan, boleh ni lah, mana nak tanya secara terus, boleh bukakan webcam dan bertanya. Kalau ada yang macam nak tanya secara chat ni pun boleh, kita akan bacakan. Kita tengok dulu macam mana. Okay Ustaz, untuk yang staff tadi, untuk yang untuk zakat staff tadi, apakah hanya untuk staff UPNM yang masih berkhidmat ataupun boleh juga yang dah pencen? Oh, okey. Okey, untuk bantuan staff ni, kita sebenarnya kita tengok pada keutamaan, Zunai. Kita pada keutamaan. Sama juga dengan asnaf-asnaf yang lain, pelajar dan sebagainya, kita tengok keutamaan. Maksudnya yang mana yang paling memerlukan itu yang kita utamakan. Jadi kalau dari segi pelajar ataupun staff sekalipun, asnaf fakir kita utamakan dulu, kemudian asnaf miskin dan kemudian barulah pergi kepada asnaf fisabilillah. Untuk staf sama ada yang masih berkhidmat ataupun telah bersara, setakat ni apa yang kita laksanakan lebih kepada staf-staf yang sedang berkhidmat lah, yang masih berkhidmat. Sebab apa? Sebab pelajar pun kalau katakan dah grad, memang kita tak beri bantuan lagi lah. Kan? Sebab dah grad memang kita akan keluarkan daripada senarai yang layak terima lah. Jadi untuk staf pun saya rasa benda yang sama jugalah yang kita laksanakan. Okey, jelas ya kat situ. Okey, ada yang nak bertanya, kalau staf UPNM tapi sambung belajar di institusi selain UPNM, boleh mohon zakat UPNM? Okey, untuk staf yang sambung belajar, boleh juga memohon, cuma nyatakanlah perincian. Okay, dalam sistem e-zakat kita tu, dekat situ ada satu ruang yang mana boleh perincikan bentuk bantuan yang diperlukan. Jadi dekat situ cerita
cerita kat situ untuk sambung pelajaran dan sebagainya. Dan kalau lagi cantik, boleh nyatakan sekali berapa jumlah yang diperlukan. Jadi semua tu maklumat tu kita akan bawa dalam mesyuarat penilaian, mesyuarat penilaian zakat, dan akan diputuskan secara bersama oleh ahli-ahli mesyuarat lah. Untuk makluman juga, setakat ni dari segi keputusan untuk meluluskan ni kita buat secara bersama. Setakat ni tak pernah lah Pusat Islam yang sendirilah yang buat keputusan. Kita minta pandangan daripada pihak-pihak lain jugalah, daripada fakulti, daripada Jabatan Pendaftar sendiri, Cik Sab dan sebagainya. Okey, jadi macam itulah. So dalam tadi yang Ustaz mention atau mungkin saya tak perasan ke, jawatan kuasa pengurusan zakat tu siapa untuk UPNM ni? Okey, setakat ni jawatan kuasa pengurusan zakat ni terdiri daripada wakil daripada TNC HEPA, daripada TNC Akademik, daripada fakulti-fakulti, wakil-wakil daripada fakulti-fakulti, daripada pejabat bendahari sendiri, daripada pejabat pendaftar, daripada PTMK sendiri, dan FPJB yang berkaitan lah. Sebab dalam kertas cadangan dasar agihan zakat tu, kita ada mention dekat situ, kita boleh menjemput ahli-ahli lain yang difikirkan perlu untuk hadir. Maknanya kita buka pada siapa-siapa yang kita rasakan sesuai untuk hadir lah. Tapi lebih kepada fakulti-fakulti dan juga jabatan berdaftar bagi untuk staf lah. Dan juga wakil HEPA pun ada dijemput sekali untuk sama-sama memutuskan lah. So quorum tetap dia adalah daripada antaranya kalau daripada pejabat pendaftar, HEPA antaranya kan? Betul ya? Betul. Bendahari, okey. Ya. Baik. Ada nak tanya soalan lagi? Sekiranya ada yang tak faham. Okey, kalau untuk yang student tadi. Kalau student tu daripada awal, okey, siapa tu ada tanya? Ada. Pada soalan dah. Boleh. Assalamualaikum Ustaz Yahya. Waalaikumsalam. Masih terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya. Ya, okay. Ustaz Yahya, saya sering didatangi oleh pelajar-pelajar yang bertanyakan berkenaan dengan zakat. Okey, bagi penerima di kategori pelajar asasi, pelajar asasi, mereka adalah di kalangan yang akan mendapat bantuan kewangan asasi BKA. Adakah mereka yang daripada kalangan yang menerima bantuan kewangan asasi ini layak untuk memohon bantuan zakat UPNM? Okey, itu soalan saya lah. Sebab diorang pun dah ada bantuan kewangan asasi kan. So adakah layak? Sebab saya ada terperasan tadi ada satu part dekat slide Ustaz Yahya. Ada juga bantuan untuk pelajar asasi. Kalau tak saya tadi ada satu page menyatakan bantuan zakat tu pun diberikan kepada pelajar asasi. So mohon pandangan Ustaz Yahya. Okey, terima kasih. Tentang pelajar asasi ini, betul. Tadi saya dalam slide saya pun ada dinyatakan antara pelajar-pelajar yang layak terima zakat. Tetapi kalau perasan lah tadi, kadar asasi dengan kadar pelajar asasi dan juga kadar pelajar degree diploma adalah berbeza. Sebab apa? Sebab sebab sebagaimana dinyatakan tadi, pelajar asasi ini dia terima bantuan kewangan. Jadi pelajar asasi juga boleh tapi dia boleh memohon bantuan zakat sama macam pelajar-pelajar yang lain. Cuma kita galakkan permohonan tu dibuat pada SEM yang awal. Sebab setakat mana yang dimaklumkan oleh pihak asasi sendiri, pusat asasi sendiri, bantuan kewangan tu kadang-kadang dia orang terima lewat. Mungkin dalam SEM yang kedua baru terima. Jadi sementara nak tunggu bantuan kewangan tu pada SEM 1, masa itulah dia orang mohon zakat, dan insya-Allah sekiranya layak kita akan salurkan bantuan zakat kepada pelajar-pelajar asasi pada waktu itu. Cuma kadarnya memang sedikit berbeza dengan pelajar degree lah. Pelajar degree mungkin kadarnya tinggi sikit, asasi rendah sikit lah, mungkin separuh daripada apa yang pelajar degree dapat, pelajar saya akan dapat. Sebab atas dasar bantuan kewangan tadi lah. Macam itulah. Okey, jelas ke? Jelas Ustaz Yahya. Okey, terima kasih. Tetapi Ustaz Yahya, kita tengok permohonan zakat ni dibuka biasanya adalah ketika mengambil kira kalender akademik diploma dan ijazah sarjana muda. So kalau kita tengok kalender akademik pelajar asasi ini berbeza.
dengan pelajar diploma dan sarjana muda ni. Saya risau mereka ni tak cakna ataupun tidak peka dengan tarikh-tarikh penting itu, kerana mereka menganggap kredit akademik itu berbeza lah. Jadi kadang-kadang mereka akan terlepas dan tak memohon untuk bantuan zakat tersebut. Okey, setakat ni betul. Memang kalender akademik pelajar asasi dengan degree dia berbeza. Kalau ikut sebelum ni sebenarnya kita tetapkan bukannya 2 kali kita buka permohonan, tapi 4 kali sebenarnya. Ikut kalender akademik asasi dan kalender akademik pelajar degree. Kan? Tapi bila buat 4 kali itu ada sedikit masalah di peringkat kami lah. Sebab bila dah dibuka kita kena proses dulu baru boleh buka yang seterusnya. Jadi itu yang kita satukan je pada tarikh ikut tarikh degree. Tapi dari semasa ke semasa kita akan maklumkan kepada pihak pusat asasi yang mana dalam kita punya ahli jawatankuasa mesyuarat pun ada daripada wakil daripada pihak pusat asasi. Kita maklumkan bila bantuan ataupun permohonan ini dibuka. Namun begitu, walaupun kita ada ketetapan macam tu, tapi kalau kita tengok pada keperluan juga. Kalau katakan keperluan tu ada dan kita boleh buka awal, maka kita akan cuba buka awal lah. Buka awal mungkin pada awal SEM pelajar asasi itu baru mendaftar, mungkin kita buka sekejap hanya untuk pelajar asasi saja. Mungkin begitulah kan. Tapi apapun semua ni perlu dibincangkan dululah dengan mesyuarat penilaian nanti, dengan ahli mesyuarat penilaian. Kalau katakan dibuka tetap pada waktu yang sama, iaitu sama dengan degree, kita still lagi minta bantuan daripada pihak pusat asasi untuk menghibahkan kepada pelajar-pelajar asasi lah. Dan malah dalam taklimat dalam MPJD juga akan biasanya saya akan terangkan jugalah bila bantuan akan dibuka, bila permohonan akan dibuka. Jadi dekat situ insya-Allah lah diharapkan pelajar-pelajar ni dia dapat maklumat tu lah. Okey, terima kasih Ustaz Yahya. Okey. Baik, kita ada 2 soalan di ruang chat kita ni. Yang satu saya rasa, okey tak apa. Assalamualaikum, tanya Ustaz, saya nak bertanya. Ini daripada Puan Mazlin ya. Adakah anak kepada bekas staf yang telah meninggal dunia layak menerima zakat UPNM? Ini soalan pertama. Yang kedua daripada Puan Zunika. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah zakat dipungut oleh pihak lain selain amil zakat? Namun, duit tersebut akan digunakan untuk kegunaan yang bermanfaat. Sebagai contoh, pembinaan fasiliti sekolah, bantuan pelajar asnaf dan lain-lain. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya Puan Mazlin pertamanya. Untuk pertanyaan tentang adakah anak kepada bekas staf yang telah meninggal dunia layak menerima zakat di PNM, yang pertama sekali kena pastikan dulu adakah dia adalah asnaf zakat, kategori mana, fakir, miskin ataupun macam mana kan. Jadi kalau katakan dia adalah asnaf zakat, yang keduanya kita tengok juga untuk staf yang meninggal dunia ni macam mana pula dia punya kategorinya kan. Ada di kalangan staf sama ada yang tak kisahlah staf-staf yang masih bekerja sekalipun, kalau katakan dia bukan kategori asnaf zakat kan, maka dia tak layak untuk menerima zakat. Tapi kalau dia adalah asnaf zakat kan, maka dia layak untuk menerima bantuan zakat. Cuma untuk bantuan asnaf kepada staf anak kepada bekas staf yang telah meninggal dunia ni, setakat ni kita belum lagi salurkan. Cuma dulu pernah sekali je lah, sekali kita pernah bagi bantuan kepada seorang staf yang meninggal dunia, saya tak ingat namanya, tapi kita salurkan kepada keluarga setelah kematian staf tersebut lah. Tapi one off je, sekali tu je masa kematian tersebut, dan tidaklah kita bagi secara bulanan, tahunan dan sebagainya. Okey, itu yang inilah sebab yang pertama kita kena ingat kita punya tabungan zakat kita taklah begitu banyak kan. Keutamaan kepada staf. Ya, betul. Yalah, jadi pergi kepada keutamaan lah. Betul lah kata Puan Zunai tadi. Keutamaan tetap kepada yang mana yang ada lagi, dan juga kategori asnaf yang perlu diberi keutamaan dulu. Kan? Macam contoh tahun lepas, tahun 2024, jumlah duit kita masa tu memang dah susut. Jadi kita tak dapat nak bagi bantuan kepada semua sekali asnaf-asnaf yang layak. Kalau ikut memang ramai, tapi kita kena pilih-pilih
mana dulu yang perlu diutamakan. Jadi mungkin akan berlaku macam itulah. Asnaf ni mungkin dia layak tapi dia tak dapat. Sebab kita utamakan yang mana yang memerlukan dulu. Mungkin macam itulah. Okey, boleh ke yang tu untuk jawapan yang pertama? Boleh kot kan? Okey, saya terus pada soalan yang kedua, iaitu boleh ke zakat dipungut oleh pihak lain selain amil zakat? Okey, untuk soalan ni, tadi saya lupa nak bagi tahu yang sebenarnya di UPNM, di UPNM ni tugasan atau peranan Pusat Islam adalah mengagihkan zakat sahaja dan kita tidak pungut zakat. Kan dia tak macam di universiti lain, macam di universiti UPM, di mana di UTM dan sebagainya, mereka memungut dan juga mengagihkan zakat sebab mereka telah diberikan kebenaran oleh pihak zakat negeri untuk memungut juga. Tapi di UPNM kita hanya mengagihkan sahaja. Malah di wilayah Persekutuan sendiri, antara negeri yang agak lewat jugalah membenarkan pungutan zakat oleh pihak yang mengeluarkan zakat ni lah. Macam yang terkini ni, kita boleh menjadi pemungut zakat tapi dengan istilah ejen zakat lah, ejen zakat. Boleh mohon melalui PBZ. Tapi dalam konteks UPNM ni, setakat ni kita ada buat permohonan zakat, tapi permohonan zakat ni kita serahkan kepada pihak pusat wakaf. Pusat wakaf yang menjadi ejen zakat. Di peringkat Pusat Islam peranannya lebih kepada pengagihan zakat. Mungkin ke depan nanti kita tak tahulah, mungkin boleh dibahagikan dan sebagainya lah. Jadi kalau balik pada soalan tadi, boleh dipungut oleh pihak selain amil. Kalau ikutnya zakat ni mesti dipungut oleh amil zakat tu sendiri. Kalau yang bukan amil yang memungut, maka itu dah dikira sebagai satu kesalahan lah. Kecuali duit tu diberikan sendiri oleh pihak-pihak tertentu untuk dia minta pihak tu yang mengagihkan. Bagi contoh, tadi saya bagi contoh zakat korporat kan. Contohnya kita dapat zakat daripada Petronas. Petronas bagi, UPNM gunalah untuk apa-apa guna untuk fasiliti ke apa-apa, itu kita boleh gunakan. Tapi kalau kita yang memungut sendiri, itu yang tak boleh lah. Sebab kita untuk pengurutan zakat ni lebih kepada amil saja, adalah kelayakan untuk memungut zakat adalah amil. Kecuali kita mohon bantuan zakat ni macam kita mohon sumbangan program kan, program apa-apa yang khusus, kita mohon secara direct kepada tu, itu mungkin bolehlah tu mohon sumbangan. Itu bukan diistilahkan sebagai pungut zakat, tapi itu memohon sumbangan daripada pihak-pihak yang kita rasakan boleh membantulah, macam tu. Okey, macam itulah Puan Zunai, Puan Zudika Puan Zudika. Ya. Harap menjawablah. Ada persoalan lagi? Kalau yang mana Ustaz Yahya. Ada lagi soalan. Saya memang banyak soalan ni. Tak apa. Silakan. Ustaz Yahya, berbalik kepada zakat lah. Sebab saya sering didatangi oleh pelajar-pelajar berkenaan zakat dan sebagainya. Kalau nak tahu, saya ni antara call center lah. Kalau apa-apa soalan pun memang datang dekat saya je lah, walaupun di luar bidang kuasa saya kan, di bidang luar di bidang kerja saya. Okey, Ustaz Yahya, mohon pandangan ataupun pencerahan lah berkenaan dengan pelajar ni. Kadang-kadang pelajar ni dia bukan tak nak memohon, tapi dia ada perasaan ragu-ragu untuk memohon zakat kerana katanya layak ke pelajar ini menerima zakat sedangkan dia telah menerima bantuan, contohnya bantuan daripada kerajaan negeri ataupun beasiswa daripada kerajaan negeri. Jadi dia tak berani untuk memohon zakat disebabkan dia telah menerima bantuan daripada kerajaan negeri, contohnya kerajaan negeri Melaka dan sebagainya. Jadi dia kata masih layak ke saya untuk memohon zakat UPNM sedangkan saya telah menerima bantuan beasiswa daripada kerajaan negeri. So mohon pandangan daripada Ustaz Yahya sendiri, bagaimana pelajar ini boleh ke memohon zakat dalam pada masa yang sama. Okey. Untuk persoalan tu, yang pertamanya dalam kita punya sistem e-zakat kita ada juga dinyatakan kat situ butiran-butiran bantuan lain yang diterima. Kan? Jadi dekat situ dia boleh nyatakan apa bantuan yang diterima.
Jadi daripada situlah kita akan maklumat tu kita akan rekodkan dan kita akan bawa kepada mesyuarat penilaian untuk diluluskan ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang keduanya, di peringkat pelajar itu sendiri, kan kita mungkin pelajar itu sendiri boleh membuat pertimbangan sendiri. Adakah pelajar tersebut memerlukan bantuan zakat UPNM ni ataupun dah memadai dengan bantuan yang dia dapat daripada kerajaan negeri tersebut. Kalau katakan dah memadai, maka bagi saya, ikut pandangan saya lah, mungkin dia boleh untuk memberi laluan kepada sahabat-sahabat dia, rakan-rakan dia yang lain yang mungkin lebih memerlukan. Namun di peringkat kami tidak pernah menghalang mana-mana pelajar, mana-mana staf untuk membuat permohonan bantuan zakat. Sebab apa? Sebab permohonan ini memang terbuka kepada semua staf dan pelajar UPNM. Cuma kami akan proses, kami akan nilai berdasarkan hak kifayah tadi. Kalau layak, dapatlah bantuan zakat. Dan kalau tak layak, maka dia tak terimalah bantuan zakat. Itu dan juga satu lagi, sekiranya berlaku ataupun ada benda-benda yang memuskilkan dalam permohonan tu, kan, yang perlu kami kepada penerangan lanjut, ada juga kita akan panggil pelajar atau staf untuk kita dapatkan info yang lebih lanjut lah. Mungkin ada sedikit sesi interview kat situ lah. Jadi dekat situ boleh jelas apa sebenarnya keperluan dia. Jadi berbalik pada soalan tadi, boleh mohon, biarlah kami yang tentukan adakah dia kategori asnaf yang layak ataupun tidak. Dan yang kedua, biarlah mesyuarat yang memutuskan sama ada layak untuk menerima bantuan zakat ataupun tidak, berdasarkan maklumat-maklumat yang pelajar tersebut bagilah. Okey. Cuba tak tahu kan Ustaz kan? Cubalah siapa yang mana tak ni. Oh, dan ada sesi interview juga ya? Ada. Sekiranya ada keperluan. Ada yang benda-benda yang muskil. Kan kita kadang-kadang ada juga Puan Zunai, kita tengok yang dalam pengisian tu maklumat pendapatan sekian-sekian. Tengok slip gaji dia bagi lain pula. Kan ada juga yang benda-benda yang macam bertentangan. Yang kita perlu penjelasan, kita panggil balik. Itulah pemohon tersebut. Baik. Okay, terima kasih Ustaz Yahya. Ustaz Yahya, mungkin soalan yang terakhir Ustaz Yahya. Kita kembali kepada soalan yang agak general lah. Kadang-kadang kita ni, yelah, kita ni bukanlah golongan maksum sangat kan, yang mengetahui perkara-perkara yang berkenaan dengan ilmu-ilmu Islam ni. Mungkin soalan ni tidaklah berkait rapat dengan zakat zakat UPNM. Ia berkait rapat dengan zakat fitrah. Ustaz Yahya, saya mohon pencerahan ataupun pemurnian daripada Ustaz Yahya sendiri. Yang kita sedia maklum adalah zakat fitrah ni kita perlu membayar untuk setiap golongan manusia Islam, khususnya yang dah berpendapatan. Okey, zakat fitrah ni yang kita sedia maklum, ia dibayar secara fizikal kan. Bila dibayar secara fizikal tu kita kena jumpa amil dan sebagainya, kita bayar, dan kita ada akad pembacaan akad dan sebagainya. Adakah afdal, sebab kita tahu sebab kita ni dalam dunia yang berteknologi tinggi, dan adakah afdal juga kalau kita membayar zakat secara dalam talian? Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni banyak yang kita dapati boleh buat pembayaran zakat fitrah itu secara online. Jadi afdal ke pada pandangan Ustaz sendiri kalau pembayaran zakat fitrah itu dibayar secara online? Ustaz Yahya, mohon pencerahan dan pandangan daripada Ustaz Yahya sendiri. Terima kasih Ustaz Yahya. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, berkaitan pembayaran zakat secara dalam talian, itu kalaulah nak sebut tentang bayaran zakat fitrah ni, sepatutnya kena tanya amil zakat fitrah kita, itu Ustaz Hafizul Haziq. Dan tapi tak apa, insya-Allah saya boleh bantu kat situ. Untuk secara asasnya dalam kita nak menentukan suatu hukum tu sah ataupun tidak, kan, kita tengok dari segi perbincangan macam mana. Kita tengok macam inilah, dari segi zakat fitrah ni boleh dibayar secara fizikal dan juga secara online. Kedua-duanya boleh, kan. Asasnya macam tu, asasnya begitu. Maksudnya dibayar secara fizikal pun sah, dibayar secara online pun sah. Malah benda ni dah dibincangkan oleh ulama sendiri. Jadi sebenarnya tak jadi masalah sangatlah nak bayar sama ada secara fizikal ataupun secara online.
Tapi bergantung pada individu itu sendiri. Kan kadang-kadang setengah orang ni dia nak cara live kan, nak bayar, nak nampak duit tu sendiri diserahkan kan, dan kemudian ada berlaku akad dan sebagainya. Sedangkan dalam zakat fitrah secara online kan pun sah bayaran zakat secara online, dan akad tu dikira dengan paparan-paparan. Okay, dia suruh baca, bacalah akad sekian-sekian, klik tu pun dah dikira sebagai akad. Malah bukan saja zakat fitrah, malah zakat-zakat yang lain, zakat pendapatan, zakat harta simpanan dan sebagainya pun boleh dilakukan secara online. Cuma kadang-kadang biasalah kita, Puan Zunai, kita ni kadang-kadang tak puas kan, tak puas benda-benda yang baru lagi lah kan. Apatah lagi benda yang tak ada di depan. Kalau biasa kita punya kebiasaan kita kena salam, kena ini, kena ada depan kan. Jadi benda tu mana-mana pun sebenarnya jawapannya adalah boleh, dibolehkan. Nak kata afdal tak afdal tu pun tertakluk pada diri sendirilah. Mungkin ada setengah orang tu dia rasa kalau dia bayar secara fizikal dia rasa lebih menghayati lagi. Duit tu dia keluarkan sedikit dia keluarkan duit tu, jadi terasalah suasana tu kan. Jadi mendatangkan keinsafan kepada diri dia. Kan, dibandingkan online duit dalam tu klik-klik, tekan-tekan macam tu je, mungkin tak rasa apa. Jadi itu berbalik pada diri sendirilah. Kedua-duanya bagi saya dibolehkan, dan afdal ataupun tidak tu bagi saya pun berbalik pada diri masing-masing lah. Begitulah yang boleh saya jawab lah. Okey, Ustaz Yahya. Okey, sama. So jelas di sini ya. So saya rasa kalau sebarang ada pertanyaan lagi boleh terus direct dengan Pusat Islam selepas ini, yang mana Pusat Islam kini penempatannya adalah di Masjid UPNM. Okey. Dengan ini selesai sudah untuk sesi siri syarahan pentadbir, ilmu pentadbir yang ke-51. Saya mohon untuk semua boleh bukakan webcam untuk kita bergambar dulu dengan Ustaz. Ustaz boleh stop sharing dulu? Okey. Okey, sekejap ya. Saya tak nak buka view dia secara lush yang ni, nanti saya tak dapat ambil gambar semua. Sebab sekarang yang ada dekat tempat saya ni, kita ada lebih kurang 10 pages ni. So memang ni lah, kita ambil gambar pages by page Okey. Untuk page pertama ni, okey. Saya ambil gambar, ada gambar prosidi, ada gambar meja Sani tak buka, Cik Sab pun tak buka. Ustaz Ridwan, okey, tunggukan turn Ustaz nanti. Okey, kita up dulu ya. Cik Faizah ada juga untuk dekat nombor 1 ni. Page kedua, Puan Rohaya. Kak Pah. Yang lain saya tak nampak. Tapi kita buka dulu. Saya ambil gambar. Sekejap ya. Kenapa saya punya ni lain ni sekejap? Kenapa tak? Oh, jadi lain. Saya punya tak keluar. Betul tak? Zul dah tolong ambil dah tu. Okey, sekejap. Kedua tadi. Jangan lupa ya, untuk petang ni juga kita ada satu lagi webinar yang mana dengan kerjasama daripada HIPA, kaunselor. Tajuknya adalah Recharge at UPNM, Psikologi Adaptasi dan Penyesuaian Diri di Penempatan Baru. Yang ini kita bawakan dari penceramah luar, iaitu Ketua Seksyen Psikologi dan Kaunseling dari bahagian Pembangunan Sumber Manusia USIM, iaitu Puan Nur Hazrin Muhammad Noor. So petang ni mana-mana yang berkesempatan boleh join sama lah Okey, dengan ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Yahya dan juga para hadirin yang masih bersama dengan kita daripada awal sesi, dan mana yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita boleh layari semulalah di Facebook Pejabat Pendaftar.
Untuk bulan ni kita akan ada, insyaAllah ada 2 siri syarahan ilmu pentadbir. Yang untuk bulan ni daripada Ustaz Yahya dan juga yang pada 24 nanti insyaAllah daripada pegawai bendahari. Kita tunggukan ya nanti. Siapa penceramah dia tu tak apalah, nanti yang lain akan tahulah nanti macam mana ya. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang masih lagi berpuasa 6, selamat menjalani ibadah puasa 6 lah. Dan selamat hari raya semua. Terima kasih semua.